Assalamualaikum guys. Hari ini saya ada satu motor, itu QJ Motor SRV 250 AMT. Okay guys, so motor ni didatangi dengan 2 silinder V-twin dengan 249cc 8 valve single overhead cam. Horsepower untuk motor ni dihasilkan 27 horsepower dan 23 Newton meter of torque. So motor ni juga didatangi dengan 4-port brake dengan disc brake, ABS bersama dengan traction control guys. Jom kita dengar berapa power Genera ni. Macam mana? Padu tak padu? Padu kan? Apa kelebihan motor ini? Yang pertama, motor ni menggunakan automatic transmission. Dia menggunakan gear lever di tangan. So ni adalah brake. Okay, so kau boleh drive manual ataupun auto. Kedua, dia ada ni satu USB port dekat sini. Tapi nak letak mana handphone kalau cas? Jangan risau, AG Motor kita bagi free phone holder, jangan risau. Yang ketiga, spare part. Motor ni sekarang dah banyak spare part, especially dalam Shopee. Kau boleh search sekarang QJ Motor SRV 250 AMT punya spare part. Kau dah boleh tukar exhaust, kau dah ada jual tank macam Harley Davidson. So macam-macam, nak pasang tempat sandar pun dah ada. Buka je sekarang, spare part dah senang, tak ada masalah, tak ada soal lagi. Tak ada spare part lah bang, motor saya nak. Come on, research dulu semua cakap. So kalau korang berminat, korang boleh datang ke mana-mana cawangan AG Motor. Kalau korang nak jumpa saya, boleh datang ke Taman Dia Utama punya shop. Okay guys, so jangan lupa like, follow and comment. Kalau ada sebarang soalan, kita jumpa next time.